okey untuk soalan Cik Arif bagi sekolah yang dah hantar. Lepas tu PPD mungkin dah semak dan minta di dibetulkan mana kesalahan atau kekurangan. Jadi boleh rujuk kat sini sekolah boleh login dengan ID sekolah. So saya ambil contoh macam ni sekolah SK Seri Tama daripada Batu Pahat. Okey, password masing-masing lah yang telah diberikan Okey, so dekat dashboard ni kan kita dah boleh nampak ada 7 permohonan dihantar, menunggu keputusan tak ada, lulus surat menunggu surat ada dan 2 surat dah dikeluarkan. Cuma kat bawah ni ada satu testing ni yang ditolak oleh PPD. Okey, so nak ditolak PPD semua sebenarnya nak tengok peta kerja balik dekat ni yang logo mata ni. Dekat dashboard, dekat bawah ni kemas kini permohonan terkini ni, contoh saya nak tengok yang ditolak ni, okey tengok klik pada mata. Okey. Jadi dekat sini kat bawah ni ada peta kerja. Boleh lihat peta kerja, boleh check tengoklah peta kerja tu dan maklum balas daripada PPD boleh tengok sebelah kanan ni contoh permohonan dibuat pada 22/1, dihantar 22/1 dan ditolak juga pada 21 pukul 9 malam. Jadi dia punya masalah dia adalah kertas kerja tidak lengkap, item yang tiada yang tidak lengkap, jawatankuasa program, lepas tu cadangan lantikan tugas tak ada, lepas tu rubrik pemakahan tak ada, kaedah pengumpulan penghasilan tak ada. Okey, jadi kat sinilah boleh tengok sebelah kanan ni ada justifikasi kenapa permohonan ditolak. Okey, jadi semoga dapat menjawab. Terima kasih.